Ni saya sebut. Ramai orang lah kan. Jadi selebriti, akan selebriti lah. Orang ada nama ni. Macam-macam lah company mari. Datuk Mufti boleh tak tolong sebut company? Datuk Mufti lah ambil. Contohnya orang lain pun mungkin ada apa yang sama. Saya cuba elak lah benda-benda macam tu. Sebahagian orang agama ni buat paid review ni. Berbayar ni. Tolong iklan barang. Barang ni adalah terbaik, kualitinya baik bang. Sedangkan dia pun tak tahu barang tu. Kawan tu bayar kat dia 10,000, 5,000, dia buat iklan tu. Makcik di kampung pun makanlah tak kira. Ustaz kata. Lah kali makcik tu orat simpui habis. Kena kencing manis naik. Percaya ustaz kata. Ustaz pertama bukan kepakaran dia. Kedua dia kata tu ada siapa? Dia ada ilmu tentang bahan tu. Ramai ustaz-ustaz pun tak sihat juga. Cuba tengok. Bukan saya kata itu urusan Allah Ta'ala lah. Bukan ustaz-ustaz pakar kesihatan. Saya pun tak pakar kesihatan. Ustaz boleh makan ini badan peluh sihat. Tengok-tengok 3 tahun ustaz tu kencing manis dah. Apa pun habis buah pinggang kena duk insulin tiap-tiap minggu. Dia habaq dah. Makcik tu pun jumpa makcik tu lah. Makcik makan ubat ustaz kata tu lah. Lah duk kena insulin. Macam saya juga. Ini yang panggil syahadatul zur. Salah satu dosa besar. Penyaksian dusta. Kalau dia qazful muhsanat. Tuduh orang yang berzina ke apa. Zaman sekarang ni. Semua ni. Bahan-bahan ni. Ustaz pun buat. Ini bahan yang bagus. Ubat ni sangat bagus untuk kesihatan. Makanlah makcik tu beli. Hak bohong berada. Saya tak pernah jual ubat tu. Ada orang main telefon pejabat mufti. Ubat mufti jual tu mana? Karut betul AI ni. Tuan-tuan ambil kaedah simple. Saya tak ada berniaga barang-barang ni dan iklan. Alhamdulillah. Saya taklah bagus. Daripada saya dah muda sampai sekarang belum ada lagi satu hari dalam majlis saya kata tuan-tuan tolong beli buku saya. Belum ada insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok. Mungkin saya pernah sebut saya ada tulis hal ni dalam buku saya, tapi menyuruh orang membeli barang saya tak ada. Buku pun saya tak pernah suruh. Tak pernah lagi dalam kuliah saya kata tuan-tuan jom pi umrah dengan saya. Belum pernah. So kalau tuan-tuan tengok saya pergi jual ubat tu, tuan-tuan kena tahu itu AI bukan saya. Cuma saya nak komplain lah. Saya tengok sebahagian orang agama ni buat paid review ni. Buat komen berbayar untuk produk-produk ni. Kalau dia bohong, termasuk dalam syahadatul zur, penyaksian dusta yang merupakan dosa besar di dalam agama. Ramailah orang kena lah kali macam-macam lah. Orang tua-tua duduk di nak buat apa tak ada, cucu tak ada, anak tak ada, kerja duduk tengok TikTok. Ustaz naik dalam TikTok. Beli yang ni nah bagus punya, alhamdulillah ustaz pun makan dah sihat. Ustaz tu makan kemarin dulu baru. Dia pun tak tahu lagi kesan dia. Kalau kita sebut umum tak apa tuan-tuan, saya sebut minum minyak zaitun. Saya minum. Tapi saya tak pernah sebut minyak zaitun company apa. Saya kata minum yang original. Ada macam-macam. Minumlah, saya tak pernah makan. Tapi itu ada bukti, ada minyak zaitun, syajaratun mubarakah, ada. Minum madu. Saya tak pernah habaq madu mana. Madu sini, madu saya ke, madu tuan-tuan ke, madu kedai Ustaz Banajat ke, saya tak pernah habaq. Mana-mana yang asli. Itu saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.